Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azdin Nasuha dari SMK Permainan dengan kod sekolah PA0010. Jadi pada kali ini saya akan menceritakan sedikit sebanyak mengenai buku yang telah saya baca, iaitu Kitab Ramadan Yahudi yang dikarang oleh Nur Nizam Jamal. Buku ini juga mengandungi 478 halaman. Ya, bila kita baca tajuknya, maka kita tahu dia menceritakan tentang ketamadunan Yahudi. Ini menceritakan tentang sejarah kaum Yahudi yang berpindah randah dari tanah Aram, kemudiannya ke Mesir, ke tanah Aram kembali, kemudian dihalau oleh pemerintah Parsi. Jadi singkatnya mereka ini berasal daripada anak-anak Yakub. Ya, anak-anak Yakub ada 12 orang. Maka 12 ke-12 orang tu melahirkan suku kaum Yahudi yang ada sehingga kini. Tapi tak semua. Ada yang dimusnahkan, ada yang dibunuh kaum-kaum Yahudi tersebut. Maka ada tersisa, tak silap saya, 3 sahaja. Dan ringkasnya, mereka ni kemudian bermastautin di Mesir selepas Yosef menjadi bendahara di Mesir. Ya, ada kisahnya. Tapi saya menceritakan sedikit sajalah. Abang-abangnya, 10 abang, 10 abang, Bunyamin tak termasuk. 10 abangnya membuang Yusuf ataupun Yosef ke dalam sumur buta ataupun perigi buta. Kerana iri hati dengan Yosef. Ya, iri hati kerana Yakub dan maknya lebih mengangkat Yosef sebagai anak kesayangan. Maka kemudiannya Yosef ni duduk 3 hari 3 malam. Lepas tu ada pedagang yang nak ambil air, alah kering, tapi tiba-tiba yang naik Yosef yang naik ke atas, memeluk baldi tu ataupun baldi yang ingat mengambil air tu, dia memeluk dirinya di situ. Kemudian bila pedagang ni jumpa dia, pedagang ni pergi Mesir, pergi jual Yosef tu dekat kerajaan Firaun. Waktu zaman tu ialah masih Pharaoh lah, Firaun lah kan. Firaun ada macam-macam nama. Jadi ringkasnya, kerajaan Mesir membeli dia sebagai hamba. Kemudian adalah kisah-kisahnya, tapi saya cerita sedikit lah. Perempuan yang bernama, ada yang kata Zulaika, menyukai beliau. Yusuf ni kerana wajah yang tampan, sehingga kan ada perempuan dayang, kalau ke zaman sekarang panggil dayang istana, ketika memotong buah tersilap saya, ketika melihat muka Yusuf tu tak perasan bahawa jari dia sudah terluka. Maka ringkasnya Zulaika menyukai, Zulaika ni isteri Firaun, waktu raja Mesir waktu. Jadi Zulaika ni dia mengajak Yosef untuk berhubungan intim dengannya, tapi dia tak mahu kerana mengikut perintah Tuhan. Kemudian bajunya itu dirobek, tak silap saya di bahagian belakang saya. Di bahagian belakang dirobek. Kemudiannya Yusuf masuk dalam penjara dulu. Tapi entah macam mana selepas tu dia menafsirkan mimpi dan lain-lainnya. Kemudian disebabkan itulah Yosef diangkat sebagai bendahara. Menteri lah, kata menteri waktu tu. Ya. Jadi kemudian abang-abang dia yang meminta maaf kepada Yosef kembali kepadanya, duduk satu keluarga dekat Mesir, Mastautin. Sehinggalah pada zaman zaman Nabi Musa, mereka tiba-tiba dipinggirkan menjadi hamba di Mesir. Maka Moshe ni Nabi mereka menyelamatkan mereka dengan cara larikan diri daripada Pharaoh yang mengejar mereka. Pharaoh itu mati dalam air. Ramesses II, ada yang kata Amenhotep, ada yang kata Tutankhamun, tapi yang lebih sahih, lebih tarjih itu Ramesses II. Maka kaum Yahudi ini menyambut hari kemenangan mereka, itu Pesach, tak silap saya, Pesach Day. Mereka menyambut hari itu. Tapi masalahnya mereka selepas 40 hari di Turkut, tak silap saya, mereka ni macam kemalas. Dia macam orang kata, macam dia tak mau ikut Moshe, sebab dia kata macam penyiksaan Tuhan kepada mereka. Lepas itu jadilah di mana mereka menyembah patung anak lembu, yang patung emas tu kan, patung sapi atau patung emas anak lembu jantan, anak lembu betina. Kemudian mereka ni
Ringkasnya mereka ni bertaubat dekat Mesir, kemudian mereka pula pindah lagi ke Yerusalem. Yerusalem ataupun Baitul Maqdis. Jadi selepas itu mereka ini pun mencipta empire, yang di seluruh tanah Arab tu, sampailah Parsi datang kepada mereka. Menjajah mereka dan menghalau mereka terbangsat orang Yahudi ni ke merata-rata tempat. Ada yang ke Arab, ke Afrika, ke Eropah, ke Asia. Ya. Dan sekarang mereka telah dan waktu sebelum sekarang lah, waktu zaman tahun 700 Masihi, 800 Masihi, ya, waktu tu Islam sedang berkembang, betul. Jadi kerajaan Islam, empire Islam waktu itu mempertahankan mereka. Mereka masih rakyat biasa, bukannya orang yang jahat. Tetapi tengoklah pada zaman kini, mereka angkuh, sombong, mereka menyerang orang-orang Arab yang tinggal di Palestin dengan katanya firman Tuhan. Firman Tuhan kata ini tanah kami sampai sekarang, tapi tidak balas budi dengan cara baik, menghalau, membunuh. Maka iktibar yang kita boleh ambil di sini ialah jangan sombong. Jangan sombong dan angkuh. Kerana apa? Sombong dan angkuh itu menyebabkan kita punya diri, yang pertama stres lah, first. Yang keduanya dia boleh menyebabkan bangsa kita jatuh sebab bergaduh ego sama sendiri. Ya, dan akhir sekali sebab kita perlulah balas dengan cara yang baik sebab mereka sudah menolong kita. Ya, jadi itu sajalah yang saya ingin menceritakan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.